Duk bunyi kata nak ada pula kerongkan atau projek Thai Tiu Thai Plus reh. Tu hok duk bunyi, saya pun duk bunyi lama dah, cuma yo tak ada ambil wak kecek dalam klip macam ni reh. Sebab takut dak jadi reh. Lepas tu di hari ni saya kelih satu page yang termasyhur lah, iaitu page Ichan reh. Banyak kira kenal belaka lah. Kadang-kadang Chong Kau, Bang Chong tu reh ambil hak dia juga wak Wito. Lepas tu pasal ada rapel lah dia royak mari ni. Kata kerajaan tu nak ada projek Thai Tiu Thai Plus reh. Kita sekadar dengar dulu, tak usah gaduh ambil wak percaya reh. Fang hu wai hu dulu reh. Maklumat hak saya boleh tahu ni iaitu pada tepat 15 bulan Karkada Kum hak telah lepas tu reh, ada seorang nama Surasak Pancaran Warakun. Dia jadi Ratu Menteri Wakan Kilalek Kantong Tiau reh. Tu hak dia mesyuarat tu jadi tubik kata hencop nampak setuju projek Thai Tiu Thai Plus reh. Bunyi kata pihak kerajaan tu dia nak sokong kepada rakyat 50% harga tempat duduk reh. Apabila kita pergi pelancong atau berjalan di mana-mana di negeri Thai ni 77 wilayah semua reh. Tu boleh sekadar ni saja. Nanti ada tambah lagu mana maklumat yang paling cerak pada ni lagi, saya akan nak mai royak pula kepada fak kita reh. Siapa dia rasa ada pedah klip ni, share sebar reh. Wassalam.